Siapa dia duk buat kereta tu nambah sebelah di negara Malaysia adik-kakak dia, kena beringat-beringat sikit weh, kerana learning ni adik-kakak pihak pegawai dia ni sangat ambil tindakan begitu kuat sekali adik-kakak. Kuat sekali adik-kakak learning ni kalau kita duk tengok ni kada. Terlebih dahulu adik-kakak hari ni ambil dalam salah satu berita dari Sinar Harian. Dia telah sebar mari kerana dia telah pergi sampat ataupun wawancara orang yang ada kaitan dengan orang ada kuasa peksa kereta tu, kereta wan ke apa ni lah. Dia pergi tanya siapa dia adik-kakak dia weh. Dia pergi tanya salah satu orang adik-kakak iaitu pengarah kanan penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Datuk Muhammad Kifli Mak Hassan jadi kakak. Jadi dia royak katanya adik-kakak, semenjak 14 yang telah lepas baru ni adik-kakak dia weh. Pihak pegawai kaki tangan dari negara Malaysia ni, dia boleh higak kereta tu ataupun kereta van hak Thailand masuk duk pergi berjalan di negara Malaysia ni lebih kurang 80 buah dah adik-kakak dia weh. 80 buah saat ni katanya kena higak di kawasan Kota Baru, Kelantan tu lebih kurang 13 buah kau. Kena higak situ adik-kakak lebih kurang 13 buah adik-kakak dia. Maka adik-kakak kesalahan tu kebanyakan apa dia? Fok bawa kereta tu saat ni hak kena higak ni mengikut laporan daripada pihak Datuk Muhammad Kifli saat ni. Dia royak katanya adik-kakak tidak ada tidak ada beberapa surat kebenaran, tidak ada ICP. ICP ni apa dia adik-kakak dia weh. ICP ni orang panggil kata International Driving Permit. Tidak ada bai anuyat, Cup Key. Tu dia lesen hak antarabangsa. Lain pada tu adik-kakak tidak ada CDL. CDL ni apa dia adik-kakak dia weh. CDL ni lesen memandu komputer. Apa dia? Bai Cup Key tawon. Tu dia lesen hak bawa selamanya adik-kakak dia. Maka adik-kakak apabila tidak ada lesen-lesen, tidak ada kebenaran, surat kebenaran itu saat ni memang bercanggah dengan undang-undang dia lah. Salah lah adik-kakak. Maka pihak pegawai dia ni belum daripada ni mungkin pihak pegawai ni pihak ada ketak sangat. Maka lepas daripada kereta tu pergi tepuh ke Malaysia tu menyebabkan pihak pegawai dia ni adik-kakak pihak kereta tu hak dari Thailand masuk pergi ke sebelah Malaysia tu begitu kuat, begitu halusi sekali adik-kakak. Maka adik-kakak dia royak kata salah satu sebuah kereta tu dalam jumlah 80 buah saat ni adik-kakak, satu buah kereta tu hak dia igak tu adik-kakak. Satu buah kereta satu buah kereta van tu adik-kakak bekas kena igak dah ke dia dan juga kena samir dah ni dan kena perak dah adik-kakak 45 kali. Tapi sebuah kereta tu saat ni adik-kakak dia tak pergi bayar samir. Tak pergi siap kaprap. Maka kira mari ke adik-kakak 45 kali ni kira duit pitih kau lebih kurang 14,000 ringgit Malaysia. 14,000 ya. Dekat-dekat dengan 140,000 kub yang dia kena bayar samir kepada pihak Malaysia. Tapi dia tak bayar samir. Lalu tu adik-kakak lepas daripada ni lelah ni kereta tu hak 80 buah saat ni adik-kakak duduk di bawah tangan pihak pegawai dia. Maka dia kata dalam jumlah kereta tu tersebut itu saat ni dia tak usah taklid. Kecuali demo tu saat ni buat jadi sah, buat jadi betul. Kalau kena bayar kaprap, kena bayar samir apa dululah baru nak boleh terima kereta klik adik-kakak dia. Jadi nak royak kepada adik-kakak katanya learning ni pihak pegawai Malaysia ni peksak dengan secara halusi lah. Dengan secara ketat sekali. Semenjak berlaku kemalangan baru ni dah. Kereta tu Thailand hak kena igak dia tepuh orang dia di sana, lepas tu meninggal dunia ni adik-kakak. Maka lepas pada tu juga pegawai dia ni peksak dengan halusi. Terlebih dahulu setiap buah kereta tu hak Thailand masuk duk pergi awak kerja duk pergi menambah di sebelah Malaysia adik-kakak. Lalu tu maklumat berita ni, video ni ambo sekadar nak beri peringatan kepada fak kita lah. Takutnya dia kena kat adik-kakak, makin tak habis lah kena bayar samir ke apa susah di negara demo adik-kakak dia. Ni maklumat sikit sebanyak yang boleh kongsi siapa menyapa kepada adik-kakak. InsyaAllah jumpa semula pada kesempatan akan datang adik-kakak dia. Akhir sekali nak royak kepada adik-kakak kita anak kita yang mana baru habis partner, lepas tu nak ngaji sama mo 1 ataupun mo 4 adik-kakak boleh kita pergi ngaji ataupun daftar di sekolah seksa Tamvidya terletak di kawasan Mukim Sakotai daerah Mayung wilayah Petani adik-kakak. Sekolah dia tu segala-gala free adik-kakak, tempat duduk pun free, bahkan dia modal pula dah kepada adik-adik ni adik-kakak lebih kurang 300 bulan. Kalau anak yatim 900 bulan adik-kakak dia. Adik-kakak nak tahu maklumat lebih lanjut lagu mana segera berhubung mengikut
mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah 001 881 040 adik kakak Buya. Sekolah dia ajar belakang lah, ajar agama, ngajar akademik, ngajar saman, ngajar agama, dan juga boleh duduk pondok ngajar tu, baca telkin, baca wak muluk, baca zangi dan sebagainya adik kakak di sekolah seksa Tambitia adik kakak. Segera berhubung pergi mengikut nombor telefon yang mau cerita goyak kepada adik kakak demikian tu saat ni selalu dah adik kakak dia.